Assalamualaikum dan hai semua. Di video ringkas kali ni saya nak kongsikan cara top up prepaid telefon dengan menggunakan aplikasi Touch 'n Go e-wallet. Langkah permulaan, buka aplikasi Touch 'n Go e-wallet anda. Pastikan anda dah pun log masuk. Langkah kedua, untuk reload top up, anda perlu pastikan baki di akaun anda mencukupi ya. Next, untuk teruskan, anda perlu klik pada fungsi My Prepaid. Nombor telefon anda telah terpapai dekat bahagian sini. Tapi sekiranya anda nak reload atau nak masukkan top up ke nombor telefon yang lain, anda hanya perlu klik pada ikon kontak ataupun anda boleh terus tukar nombor telefon di sini ya. Seterusnya, sila pilih telco provider anda di sini, sama ada anda pengguna Maxis, Digi, Celcom atau lain-lain. Next, untuk bahagian internet ini, sekiranya anda nak teruskan langgan internet selama sebulan, anda boleh terus pilih pakej internet yang ditawarkan. Tapi kalau macam saya hanya nak reload prepaid biasa. Jadi klik pada kredit. So dekat sini anda boleh pilih jumlah top up yang anda inginkan. Kemudian klik pada butang top up. Untuk pengesahan transaksi, klik confirm. Sahkan bayaran dengan menggunakan PIN atau biometrik anda ya. Okey, anda dah pun berjaya. Kredit prepaid akan masuk serta-merta ke nombor telefon anda ya. Okey, itu sahaja perkongsian kali ini. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.